bersejarah di Lembah Raja-Raja. Dia jumpa sebuah mumia diraja yang keadaannya sangat-sangat baik, sama ada ia milik Rameses II yang agung atau anak dia Meremtah. Dua-dua Firaun ni memang dikaitkan dengan zaman Nabi Musa. Jadi buat pertama kalinya, legenda tu dah ada wajah. Berpuluh-puluh tahun kemudian, penyiasatan ni masuk ke fasa yang lebih moden pula. Dari padang pasir Mesir, terus masuk ke dalam sebuah makmal canggih abad ke-20. Lepas tu, pada tahun 1976, satu benda yang tak pernah dibuat orang pun berlaku. Kerajaan Mesir setuju untuk hantar mumia Firauni ke Perancis untuk dianalisis. Dan projek besar ni diserahkan kepada Dr. Maurice Bucaille, seorang pakar bedah terkemuka yang tak lama lagi akan membongkar rahsia besar di sebalik jasad tu. Ini bukan calang-calang pemeriksaan tau. Ia macam kita tengok dalam siri CSI tu. Diorang gunakan kaedah forensik moden untuk siasat salah satu kes tertangguh yang paling lama